Okey guys, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan cikgu kita. Beliau-beliau ni semua nak merasakan udang lobster, betul tak? Lobster Aceh. Udang lobster Aceh bermakna kita ada dua rasa. Ada masak asam pedas dan juga ada masak manis ya. Dan juga siapa-siapa yang nak datang ke Aceh tu, yang daripada Hok Gano tu, jangan lupa follow Cikgu Usman kita ni ya. Memang terbaik ya. Makan pun kita bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Tapi hajat tu kena sampai lah. Terima kasih untuk Cikgu Usman dan untuk peserta semua cikgu-cikgu kita ni. Bermakna dah datang ke Aceh, dah termasuk hari ini hari ketiga ya. Alhamdulillah. Ni tengah menjemur selera maknanya ya. Ada Cikgu Puan, ada Cikgu Tuan bermakna ya. Alhamdulillah. Memang selamat menjemur selera lah. Okey, macam mana rasa dia? Okey tak okey? Mantap. Mantap ah. Macam mana kata mantap belum makan lagi? Habis dah. Okey, terima kasih. Alright. Boleh lawan lobster JB. Okey, baik lobster besar-besar dah ni. Okey. Sama. Ikut permintaan kita. Terima kasih semua. Selamat menjemur selera. Baik. Baik. Sila.